Aku tak pernah sangka perjalanan ke Jawa Timur kali ini disambut dengan cara macam ni. Setibanya kami di Kampung Sono Ageng, kami terus diarak menaiki kenderaan khas menuju ke rumah majlis. Sepanjang perjalanan, kami diiringi persembahan jaranan atau kuda kepang, termasuk watak barongan dengan topeng tradisional yang cukup unik. Suasana semakin meriah. Hampir seluruh penduduk kampung turut menari bersama. Malah, kami juga diajak untuk turut serta menari bersama. Kami juga disambut dengan persembahan campur sari dan dihidangkan dengan pelbagai masakan tradisional Jawa. Apa yang mengejutkan lagi, orang dekat sini daripada muda sampai ke tua semua pandai menari. Korang tengoklah ni, pakcik-pakcik semua boleh menari. Bukan biasa-biasa tau, siap duet lagi. Tiba-tiba aku pun kena tarik sekali ke atas panggung. So, kita enjoy je lah. Untuk pengalaman penuh boleh ke YouTube channel aku. Jangan lupa like, subscribe dan share. Thank you support.